Fusebox ni macam korang boleh tengok, fuse untuk water pump dah hangus, dah cair lah. So dah tak boleh pakai. Ok gang, Assalamualaikum. Hari ni kita ada sebiji W205 Mercedes C200 yang bernyanyikan enjin M274 lah. Owner datang mengadu masalah temperature dia naik lah, dah merah. So dia datang towing. Bila kita check, kita scan, kita mendapati dia punya water pump tak jalan lah. Water pump dia dah kong, dah short lah. So macam untuk enjin ni C200 ni M274, dia menggunakan water pump elektrik. Macam korang boleh tengok lah. Ni ada soket. So bermakna dia adalah water pump elektrik. Dia bukan water pump yang tradisional lah, yang menggunakan puli dan driven by bell. Bila water pump ni dah short, dia akan menyebabkan fuse box ni hangus lah. Fuse box ni macam korang boleh tengok, fuse untuk water pump dah hangus, dah cair lah. So dah tak boleh pakai. So kita recommend owner untuk tukar dua barang ni, dan Alhamdulillah bila kita dah buat penukaran, kita dah running kita ni, memang dah tak ada masalah temperature naik lah. So kepada korang pengguna Mercedes dan Continental kat luar sana mencari bengkel yang boleh buat diagnostik, servis, aircon, korang boleh datang di Tasmatik atau Benz Puchong. Kita berdekatan Putrajaya, Cyberjaya. Kita buka daripada hari Sabtu sampai hari Khamis saja. Jumaat kita cuti, kecau.